Okey, nombor 13. Raja boleh gunakan scoping board lengkap dengan ukurannya panjang atau tidak. Okey, panjang ni tidak dinyatakan. Okey, yang dinyatakan lebarnya. Ini panjang. Okey, lebar 20. Tapi dia kata perimeternya 58. Cari luas. Maknanya kita kena cari panjang lah. Baik. Datanya daripada 58. Apa maksud 58 tu? Maksudnya ialah begini. Ni pergi sini, pergi sini, pergi sini. Jawapannya adalah 58. Okey, dan kita tahu segi 4 tempat ada yang sama, dua sisi sama, iaitu kanan dia sama dengan kiri. Okey, 20 juga. Okey, panjang yang atas sama dengan bawah. Okey, jadi sekarang kita dah tahu jumlahnya 28. Maknanya kita kena buang lah. Nak tahu yang ni? Yang ni kita buanglah yang 20. Kita buanglah 20. Jadi 58 buang 20. 38 buang 20. 18. So 18 ni apa? Nombor yang sama yang diletak dekat sini. Satu lagi diletak kat sini. Jadi operasi apa? Bahagi. 18 bahagi 2 sama dengan 9. So mana sini 9, sini pun 9 panjangnya. Okey, 9. Jadi kita dah tahu dah gambar rajahnya ada sini 9, sini 20. Nak cari luas, panjang darab lebar. Jadi 9 darab 20. So jawapannya ialah 180 cm persegi. Dah, itu saja. Boleh. Okey Sekejap kat sini apa yang cikgu boleh bagikan. Bergerak pula ni. Okey. Juga nak boleh bagikan data luas panjang. Okey. So 3 markah. Cikgu nak tunjukkan macam mana kalau nak dapat markah. Okey, so kalau orang yang tahu macam biasalah. Apa mula kita buat? Ni kan? Dapat 18 kan? Lepas tu apa? Ni langkah 1. Langkah 1. Lepas tu yang cikgu buat ni apa ni? Ni langkah 2 kan? Betul. Yang ketiga yang ni kan? Betul. Okey, jom kita susun. Langkah pertama kita buat dulu. Tolak. Jadi dalam kurungan 58 tolak 20 tolak 20 dapat jawapan kan? Kita bahagi 2. Bahagi 2. Okey, dah. Tutup kurungan. So ini yang awak buat ni jawapannya berapa? Ni kan? Betul. Dalam langkah ketiga 9. Apa yang lagi belum? 20. Jadi darab 20. Siapa buat macam ni pun dah dapat markah. Maksudnya apa? Dia buat langkah yang pertama dulu tolak, langkah kedua dibahagi, langkah ketiga didarab. Itu maksudnya. Okay? Alright. Atas.